darjah 3 dengan darjah 5. Lepas tu tadika seorang lagi. Alhamdulillah lah. Dengan bantuan tu kita bolehlah beli kasut sekolah, beg sekolah. Yang asal macam mahal lah sikit kan bagi kita kan. Bagi saya lah. Kalau orang lain tu tak tahulah. Alhamdulillah lah sebab mengurangkan beban kita B40 ni. Terima kasih kepada kerajaan sebab bagi bantuan ni kepada kami. Untuk orang macam saya ni memang memerlukan lah. Semoga berterusan lah. Ya, benda tu sangat dapat mengurangkan beban lah. Sebab anak baru masuk sekolah banyak benda kena beli. So belanja pun banyak lah. So bantuan awal sekolahan tu sebuah sedikit dapat membantu lah. Saya mengucapkan terima kasih lah pada kerajaan sebab bagi bantuan awal persekolahan ni. Dengan harapan dapat diteruskan lah setiap tahun. Alhamdulillah sangat membantu lah walaupun kita cikgu maklumkan untuk yang tahun 1 belum dapat lagi. Untuk fasa kedua lah so far ada 2 orang lagi anak saya memang diorang akan dapat pada hari Khamis ni. Pada saya sangat membantu lah. Bagi kita kalau yang dah bekerja ni satu bonus lah, tapi bagi mungkin keluarga yang bawah M40 tu amat pada saya sangat baik lah kerajaan bagi bantuan ni. Memang sangat saya rasa tak semua orang mampu untuk beri keperluan kepada anak, tapi mak bapak sedaya upaya sediakan keperluan untuk anak masuk sekolah. Terima kasih kepada Perdana Menteri kita dan terima kasih kepada YB Fazlina Menteri Pendidikan, dan insyaAllah pada tahun depan lagi saya harap kalau kata bajet ada lebih lagi mungkin boleh bagi kepada golongan yang lebih memerlukan lah. Pada saya kalau T20 tu kalau kata mampu bagilah pada yang lebih memerlukan. Kalau kita dah mampu apa salahnya kita bagi bajet yang kita dapat tu kepada mereka yang lebih memerlukan lah. Bantuan ni amat membantulah untuk ibu bapa meringankan beban. Walaupun kita tengok dengan amount dia 150 kan. Mungkin ada pihak bagi orang lain kecil, tapi bagi orang yang memerlukan nilai ni amat besar. Inisiatif ni adalah inisiatif yang baiklah bagi saya daripada kerajaan. Saya nampak ni perlu diteruskan lagi sebab jurang kemiskinan dan jurang golongan-golongan bertapatan rendah ni masih lagi di dalam skop yang orang kata bukannya semua orang bermampu kan. Mungkin tahun depan akan bertambah lagi apa semua kan. Perbelanjaan makin tinggi kan. Dan harap kerajaan dapat menambah lagi lah amount tu, nilai tu. Dari 150 mungkin 200. Itu saja.